Hai, selamat pagi semua. Bersama dengan Cikgu Syahrum dalam pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 1. Apa khabar murid semua? Cikgu mengharapkan semuanya sihat dan gembira serta bersemangat untuk belajar pada pagi ini. Tema kita pada pagi ini ialah gerak gembira di bawah topik pelbagai gerak. Sebelum cikgu teruskan, kita lihat dahulu standard pembelajaran yang akan kita kuasai pada pagi ini. 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan membongkok, mengayun, memusing, mengilas, meregang, menolak, menarik dan mengimbang. 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan. Manakala objektif pelajaran yang akan kita kuasai pada pagi ini ialah pada akhir pelajaran, murid dapat melakukan 4 pergerakan bukan lokomotor secara kreativiti sendiri dengan baik. Baiklah, semua dah bersedia untuk bersenam bersama cikgu? Sebelum kita bersenam, kita tengok dulu video yang cikgu bersenam ni. Nampak kan? Cikgu tak bergerak ke mana-mana pun, setempat je. Inilah yang dinamakan pergerakan bukan lokomotor. Kita bergerak tangan dan kaki hanya setempat sahaja, tidak berubah kedudukan kita. Okey, jom kita lakukan aktiviti senaman kita bersama-sama. Membongkok. Apa pula ni? Ya, mengayun. Macam berjoget je. Bukan. Memusing. Apa pula ni? Ini kita namakan mengilas. Jom kita meregang pula. Kenapa ni? Jom kita menarik. Tarik. Kemudian tengok kita buat apa pula. Kita tolak. Ya, kita tolak. Seterusnya, jom kita mengimbang. Cikgu yakin semua murid mampu untuk melakukan aktiviti bukan lokomotor ini. Dan lakukanlah aktiviti ini untuk mendapat badan yang sihat dan otak yang cerdas. Bye, kita jumpa lagi.